Penting ke customer ikut jadual yang kita dah provide? Kalau jadual tu pada saya CL ni memang sangat penting supaya kalau ibu ikut jadual tersusun jadual. Maknanya bila CL nak masak on time. Pukul 12 ibu dah makan. Kalau ibu makan dengan teratur, kita tak nak lambat ibu makan sebab takut masuk angin ke, sebab bila ibu dalam pantai ni dia banyak urat yang putus. Lepas tu masa susu tu dah mengganggu dah. Contohnya bila pagi baby dia akan tidur tau. Maknanya kita tak ada kacau dah dia. Bila dia tengah tidur, kita buat treatment. Lepas je 2 jam kita siap treatment, baby pun bangun. Kalau lambat macam tu, masa baby tu tak on time lah untuk menyusu. Kesian lah dekat baby. Sebagusnya, mami kena ikut jadual supaya treatment yang sepatutnya awal pagi tu kena buat sauna, kena buat bertangas ke kan, tak rugi. Maknanya KCL tak akan buat dah. Tak akan ulang dah masa yang kena buat tu. Jadinya semua treatment mami dapat menikmati. Kalau mami lambat bangun, jadinya waktu yang kita terpaksa buat treatment tu dah terpaksa skip. Jadinya CL pun dapat rehat yang cukup lah bila mami-mami ni bagi kerjasama ikut jadual yang on time.